Ketiga, pembalakan haram di laluan lebuh raya hutan simpan kekal Ulusat. Gegar apabila kita sebut ke lebuh raya Kota Baru Kuala Krai, tiap-tiap kali kita kecek masalah pembalakan haram. Saya nak ucap tahniah kepada pejabat perhutanan negeri, kelah pejabat perhutanan negeri. Sebab modus operandi kepada kerja balak ni mudah ya. Kawasan lesen diberikan kepada Baldah Thayyibah untuk sekian ekar. Khususnya adalah kes ni di kawasan R&R. Sebab dalam kawasan tengah jalan tu, hak laluan jalan telah pun dikerja apa? Keluar hasil sebelum daripada ni lagi. Tinggal lagi hak kawasan R&R. Diberi kepada Baldah Thayyibah. Baldah Thayyibah lantik satu syarikat untuk kontrak kerja keluar balak. Mengikut maklumat yang saya tahu, iaitu kepada syarikat Alaf Ulung Senin Berhad. Lesen kepada Baldah Thayyibah, beri kepada Alaf Ulung buat keluar balak. Alaf Ulung masa perjanjian dengan Baldah Thayyibah tu, dia tanda dah tara dia sini. Apa yang jadi? Alaf Ulung buat kerja lepas daripada tara, lebih tara. Bila dia buat kerja lebih tara, ranger buat kerja dia, buat pemantauan sama, dia jumpa, dia sekat kerja ini kerana salah. Sebab tu saya kata ini satu kerja yang cukup baik yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Perhutanan. Terima kasih, Muhammad. Saya nak tanyanya, sebenarnya atas kapasiti apa yang Muhammad menerangkan ini? Sebab sepatutnya saya menunggu Exco menerang. Setahu saya Muhammad ni bekas Exco. Atas kapasiti apa? Baguslah penerangan tu bagus, cuma nak tahu kapasiti apa. Tu yang saya kata lagi tu tadi tu. Ya Mak, sekarang floor Pulau Condong untuk buat perbahasan. Tak apa. Comel tanya. Inilah peranan penyokong kerajaan. Inilah KJF penyokong kerajaan ni. Puji kerajaan hak comel, suruh buat hak lagi. Banyak lagi hak nak suruh ni. Bagus, terima kasih. Banyak lagi hak nak suruh. Dah, benda mudah ya. Bagi kepada Baldah lantik kontraktor lakat tara, apabila ranger pergi tengok, dia sekat. Very good. Comel. Tahniah kepada pejabat hutan. Kalau pejabat hutan tak buat kerja, tak sekat, membiarkan perkara ini terus berlalu, maka itu tak kena kepada pejabat perhutanan negeri. Ini memang betul. Gagak kaponya. Yang salah bukan Baldah, yang salah kontraktor. Kontraktor telah disita balaknya. Memang telah terlibat hak kita juga, sebab hak Baldah Thayyibah. Tapi bila dia buat, saya makan berapa hak luar, berapa hak dalam. 950 tan, daripada 900 tan, mengikut maklumat hak saya ada, daripada 900 tan, bukan 1000 seperti ini dakwa, 550 tan hak dalam kawasan, 50 tan hak luar kawasan. Hak luar kawasan kena denda, hak dalam kawasan jual lagi lah. Jadi kerja yang cukup baik, cemerlang, tak ada gapo benda pelik. Dan inilah kita panggil penguatkuasaan. Salah mengenai balak, kawasan balak ni sudah dijelaskan oleh YB Pulau Condong, sahabat saya tadi. Tapi walau macam mana pun, tidak ada kes yang besar mengenai penerbangan ni. Cumanya dalam 150 ke 200 ekar tu, cuma ada sedikit saja dalam tebangannya 600 tan yang telah ditebang. Seperti mana kata YB Pulau Condong tadi, 550 tan adalah dalam kawasan yang telah dicamkan oleh hutan, yang dibenarkan oleh hutan. Cuma 50 tan saja yang di luar, dan kita beri sanggupan, walaupun kita nak syarikat milik penuh kerajaan, apa-apa denda yang akan dikenakan, kita akan bayar denda itu, sebab denda ini pun akan beri balik kepada duit kepada kocek kerajaan itu sendiri.